Seriously, lampu camping terbaru daripada Wabit ni memang sangat-sangat function. Jom aku review. Ini adalah multi-functional camping flashlight. Dalam box korang akan dapat user manual, USB-C charging cable dan inilah lampunya dengan design yang unik. Pada bahagian atas ada hook untuk mudah korang sangkut dekat mana-mana dan juga ada lubang untuk pasang dekat tripod. Pada bahagian depan ni ada button on dan atas dia tu ada LED display untuk cek basi bateri. Pada bahagian belakang pula ada port USB-C dan juga USB-A. Lampu ni dia 3 dalam 1. Dia boleh jadi lampu camping macam ni. Ni kalau korang nak letak atas meja tu pun okey, tu je. Okey, untuk lampu yang pertama ni dia ada 3 mod lah. Yang ni yang pertama, yang ni yang kedua dan yang ni yang ketiga. Dan kalau korang nak turunkan dia punya brightness tu, korang just tekan hold dia, power button. Nampak? Jadi low sikit lah dia punya cahaya dia tu. Dan kalau korang tekan double click dekat punya power button ni, dia akan jadi lampu sulur. Lampu sulur ni pun ada 3 mod. Ini yang pertama, ni yang kedua dan ni yang ketiga, blinking. Untuk lampu sulur dia ni ada telescopic zoom, jadi korang boleh zoom in dan juga zoom out. Okay, dia tolak je. Dan yang paling best, lampu ni juga korang boleh jadikan sebagai power bank. Overall power bank ni memang sangat-sangat function. Ada fungsi 3 dalam 1. Jadi korang tak payah bawa banyak sangat barang dah. Korang pakai satu ni je. Boleh jadi power bank, boleh jadi lampu, boleh jadi lampu sulur. Jadi kalau korang minat untuk dapatkan lampu ni, link ada di description.